Kayu abanu. Jadi setengah daripada orang kita ni memang tak pernah dengar langsung lah kayu abanu ni. Sebab apa? Sebab kayu abanu ni sebenarnya dia memang tak ada di Malaysia. Ni setakat orang kita tahulah. Daripada orang kita tanya orang tua-tua lama, tak ada pun dekat Malaysia, bahkan tak ada pun di Indonesia. Dia ni ada di tanah-tanah Afrika, kayu abanu. Jadi kayu abanu ni apa benda kelebihan dia? Dia sama macam kemuning kawasan kita. Kemuning kawasan kita mempunyai orang panggil apa tu? Permintaan yang sangat tinggi, boleh buat itu, boleh buat ini. Begitu juga kayu abanu di kawasan-kawasan luar. Terkenalnya dia gitulah. Ada setengah orang kata kayu abanu ni ada juga di Indonesia. Tapi setakat ni kita tak jumpa lagi, dan kita tanya tukang-tukang dekat Indonesia pun tak pernah jumpa lagi. Kayu abanu ni pun sama juga macam tempat kita orang buat tokak. Gini tengok ni. Sangat-sangat padu tokak dia deh. Dia pula warna apa ni? Warna koko. Warna apa ni? Dah ingat dah warna apa. Sama macam ni bahagian luar sikit kan. Okey, ni dia. Ni daripada tokak kayu abanu. Kalau kata tasbih pun ada juga. Ni tasbih abanu. Tapi hak ni dia buat campuran daripada koka lah. Andai kata nak full abanu pun comel letak juga. Ni barang daripada luar, bukan barang kita lah.